Assalamualaikum, bersama dengan saya Hana Maisara dari Kru Setia Channel. Jadi hari ini kita akan mengadakan podcast tentang Ramadan. Tapi saya tak keseorangan hari ini. Saya bersama dengan tetamu istimewa iaitu Ustazah Zarina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Hana. Okey, hari ini saya nak tanya, apa yang kita patut lakukan sebelum Ramadan bermula? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali kita selalu bincangkan kan, kalau tentang Ramadan ni biasanya kita mesti akan fikir sahur nak buat apa, nak masak apa kan, supaya kita macam ready nak bersahur dan nak berpuasa keesokan harinya. Tapi sebenarnya untuk persiapan menyambut Ramadan ni kita ada perkara yang lebih besar untuk kita bincangkan. Okey, antaranya ialah yang pertama sekali persediaan mental. Ya, ini sangat penting. Persediaan mental dan niat kita. Apakah niat kita untuk berpuasa pada tahun ini? Ya, kita sama-sama sentiasa kena memperbaharui niat kita. Terutamanya insya-Allah pada Ramadan akan datang ini, pada tahun ini kita cuba perbetulkan niat kita supaya kita dapat melakukan ibadah yang terbaik untuk tahun ini. Sebab kita tak tahu tahun depan kita berjumpa lagi ke tidak dengan Ramadan. Kita itu yang pertama, perbetulkan niat. Yang kedua ialah persediaan dari segi rohani. Maksudnya kita perlu perbanyakkan solat sunat, puasa sunat supaya kita dapat warm up. Istilah dia lah. Kita warm up dulu puasa sunat Isnin Khamis supaya badan kita pun tak terkejut kan. Jadi selain daripada itu kita biasakan untuk membaca Al-Quran, sebab biasanya dalam bulan Ramadan kita dah memang familiar dengan tadarus, khatam Quran. So inilah di bulan ini, di bulan Syaban sekarang ini kita dah boleh mula untuk melazimkan diri dengan ibadah-ibadah seperti ini. Okey, yang seterusnya kita dari segi persediaan untuk kawalan emosi. Okey, ini pun penting. Orang lapar biasa memang cepat marah. Kita tak boleh, orang tegur sikit memang nak sentap. Memang terus nak blow up macam tu. Tapi inilah masanya kita, bila kita mengamalkan latihan untuk puasa sunat, di situ kita cuba menundukkan emosi amarah kita. Jadi di situlah kita cuba melembutkan hati kita. Dengan berpuasa ini juga dapat mendidik kita supaya kita menjadi orang yang lebih sabar. Bila kita rasa nak marah, sabar, aku tengah puasa. Nabi pun pesan, kalau kita dalam keadaan yang rasa macam kita nak marah, kita boleh cakap ini so'im. Ini so'im maksudnya aku sedang berpuasa. Okay. Gitulah untuk poin yang pertama sebagai persediaan niat tadi. Okey, yang kedua, kita boleh juga untuk membuat persediaan dari segi fizikal dan juga kehidupan kita. Contohnya suasana rumah. Okey, kita persiapkan rumah kita. Jangan nak raya baru kita nak beria bagai kan. Kita nak sambut Ramadan nak datang ni seolah-olah macam ada tetamu yang istimewa, VIP nak datang rumah kita. Kita tahu kan bulan Ramadan ni semua malaikat akan turun. Jadi di situlah kita membuat persiapan dari segi fizikal dan juga persekitaran. Kita kemas rumah kita siap-siap, kita hias cantik supaya bila kita nak beribadah tu kita ada environment yang tenang dekat rumah kita sendiri. Okey. Kemudian ini penting. Apa tu? Cuba teka. Cuba teka. Apa yang penting? Last kali untuk persediaan fizikal, iaitu qada puasa. Siapa yang ada hutang puasa lagi, kita masih ada masa berbaki tinggal beberapa hari, gunakanlah hari yang ada ini untuk ganti segala hutang-hutang puasa yang kita ada, ya, dipenuhkan dengan hujung-hujung ini supaya kita dapat selesaikan amanah kita yang tertinggal pada tahun lepas. Okey, wallahu alam, pada itulah poinnya untuk persediaan menyambut Ramadan pada tahun ini. Okey, terima kasih. Tapi waktu bulan puasa juga kita kena jaga mulut, hati dan juga mata semua tu kan? Ya, betul. Tepat sekali. Pandai Hana. Betul. Betul. Kita kena jaga semua. Mata, mulut, hati. Sebenarnya itulah yang sepatutnya kita buat pun setiap hari. Tapi kita selalu terlupa benda-benda ni. Cumanya bila kita sedang berpuasa, kita akan teringat sebab kita takut nanti puasa aku pahala kurang kan. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Jangan cakap yang bukan-bukan nanti pahala puasa kurang. Kita selalu ingat diri kita yang sedang berpuasa, maka kita akan elakkan buat perkara-perkara tersebut. Itu saja daripada saya, Hana Maisara, dan juga tetamu kita, Zarina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan. Bye. Bye.